Absolute tie Okay, gitu. lepas tu kita dah decide nak buat band, mesti kena ada nama band. Pusing kat kedai Tom Yum tu tak jumpa. Tu balik tu baik baru tak jumpa jumpa. kan. Kalau kalau kena nama tak, kau punya band Tom Yum Gung. uish, Uish. okey ke? Kan. Tapi kena main lagu Thailand lah. Tapi balik tu kita orang, dia orang suruh cari nama band. Tu aku fikir Amin ni dia nak jadi millionaire, cita-cita dia. Apak pun sama masa tu. Betul. Apak lagi nak millionaire. Betul, time tu. Dia mengejar duit Walaupun dia cakap duit hanya sekeping kertas. Kan? Tapi Tapi dia lah yang dia kejar. Dia je yang akan cakap macam tu. Kan? Tapi Dia je kan yang ayat kejar. dia ni lah. Hanya apa? Kertas kehidupan. Kertas kehidupan. Lepas tu kita orang aku search. Masa tu pergi Google Translate. Cakap millionaire. Lepas tu aku memang suka Japanese punya style. So aku dah plan lah direction ni nak ke Japanese kan. So aku translate millionaire pergi Japanese lah, dia keluar Fugo. So dari situ kita dapat persetujuan daripada yang ramai dan undinya diterima. Persetujuan yang Arif lah. Yang Arif. So jadilah Fugo. So basically Fugo tu bermaksudnya millionaire. Betul. Right, in Japanese. Okay. Menarik. Dia macam doa kan. Dia macam doa. Kan kita Fugo millionaire. Hakim Fugo, Amin. Amin. Sebab kita kan ada kepercayaan yang setiap perkataan yang kita cakap itu adalah doa kan. Betul. Yes. Secara langsung dan tak langsung dalam kehidupan seharian kita manifest our life through our words. Jadi bila kita cakap Hakim mana? Hakim Fugo. Hakim millionaire. Hakim millionaire. Pai Mungkin millionaire. Amin. Amin millionaire. Amin. Cuba panggil aku Acap Fugo. Acap pun nak Fugo. millionaire juga. Acap Fugo. Amin. Kau tak ada Tapi lagi, tak ada tapi dia tak semestinya millionaire dari segi kewangan jugalah. Betul. Dia boleh jadi jutawan dari budi pekerti, jutawan dengan pengalaman hidup, kawan-kawan. Ya, rezeki tu bukan setakat duit lah. Betul. Dan duit tu hanyalah kertas kehidupan. Kertas kehidupan. Satu yang aku belajar hari ni. Kertas kehidupan duit tu kan. Terletak kat thumbnail nanti. Kertas kehidupan Fugo. Betul. So korang punya music ni kau target audience kau siapa? Semua peringkat umur lah. Kau rasa budak-budak Gen Z boleh accept lagu-lagu korang ni? Kalau mengikut demografik je, dia orang paling accept lah. Serius lah? Kalau ikut demographic data dari streaming site apa semua kan, kebanyakan of our listeners is dari 18 ke 24 macam tu lah kan. So that's the demographic dia, 18 yang main lah. Tapi itu dari data streaming.